Malam tu, lepas penat kerja seharian, saya buka PC untuk main game. Niat asal nak main sekejap je. Tapi Joy-Con dah mula drift. Tekan kiri, watak pergi ke kanan. Tekan kanan, dia pergi kiri. Sudahlah ni. Saya pun dah mula cari controller alternatif. Jumpa satu nama. Saitake STK7040RG. Harga dia memang mesra poket. Tapi yang buat saya tertarik, fungsi dia bukan biasa-biasa. Bila pegang kali pertama, rasa dia solid untuk controller budget. Bukan level premium, tapi sedap di tangan. Saya pairing dengan switch, tak susah, terus connect. Lampu RGB dia menyala. Saya cuba main game yang guna motion control. Gyro dia berfungsi. Tak sempurna macam controller original, tapi untuk harga ni boleh tahan padu. Bila masuk game RC, getaran dual vibration buat setiap hentakan rasa hidup. Tambah pula dia ada fungsi turbo. Tekan lama sikit je, jari tak perlu nak spam button lagi. Ujung jari tu dah tak sakit. Yang saya suka, controller ni bukan untuk Switch saja, bukan untuk PC saja. Boleh guna juga untuk Android dan juga device lain yang support. Satu controller, banyak device. Tapi jujurlah saya cakap, kalau kau gamer yang tegar, yang main untuk competition, yang nak respon super precise, controller ni bukan tahap pro. Analog dia okey, tapi tak setajam controller yang mahal. Untuk casual gaming, family time, ataupun main santai lepas waktu isyak, memang cukup memuaskan. Controller ni bukanlah untuk level profesional, tapi harga yang mampu milik ni, kita boleh main game tanpa stres, tanpa was-was. Yang paling penting, gaming jadi lebih seronok. Klik link kat bawah, grab sekarang sebelum stok dia habis.